Kalau bukan 20 mesti 30. Untuk fuse ni kalau korang nak tahu, dia banyak jenis guys. Kita tunjuk dulu. Tunjuk bagi korang faham betul-betul. Kita nak korang faham lebih kurang. Okey, fuse ni dia tak semua kereta sama. Dia sekarang ni kereta banyak jenis dah. Tunjuk jenis je. Kalau fuse jenis petak-petak macam ni, tengok jenis korang. Kalau macam ni, kalau korang tengok dia 20. Bukan 50 ni, 20. Okey? Sini 20. Maknanya kalau korang 20 fuse macam ni, kalau terbakar, jangan penyambung bawah. Jangan sambung ke atas. Tukar fuse ni. Kalau anda kata short, cari punca short tu apa. Tak kisahlah macam-macam lah, ABS ke apa ke, benda ke, dia pakai fuse ke macam ni. Kalau yang macam ni, yang biasa lagi satu. Yang klasik. Okey, kita ni klasik. Ni klasik. Ni klasik. Biasa hijau 20 ataupun 30. Ni 30 ni. Nampak ni? Nampak ni? 30. So yang ni 30. Betul lah 30. Okey, yang kuning tadi mungkin 20.